bid'ah kok tu, bid'ah kok ning. Siapa masa peluk tok cah, tak ada gapo. Peluk sami. Kita kecek bid'ah, terik dah kita kecek tu. Nah, siapa satu ketika berjabat salah dengan orang perempuan. Satu ketika kita nak semaya jadi tok imam, tengok telefon, tengok gapo dalam semaya. Sedekah dia jadi tok imam. Apa kita duk bahas bid'ah kita tak ada berasa malu ke? Kita duk bahas masalah bid'ah tu. Ya kalau kita kecek bid'ah ni, kita kena jaga selalu dah. Kena jaga selalu dah. Sebab bid'ah ni orang boleh bahas banyak. Nah, bid'ah ni orang boleh bahas banyak. Sebab tu di sini kita nak royak kata, nah, sebenarnya perkara ning bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat, benda ning ni bukan baru. Nah, bukan baru, mari daripada lama-lama, mari dah. Kalau kita istilah cicak agak mapuh lama dah ibu dia tu, tapi ekor ya duk dik. Nah, kalau kita istilah cicak lah tu, cicak tu mapuh lama dah. Tapi ekor dia duk dik. Nak royak kata nah, sebenarnya nak royak kata buku akidah ni kita nak pegang dia lah. Buku berjelas, kita nak berjelas cara kita.